cara pemasangan, korang just pasangkan sahaja batang pun. Kemudian korang ambil klem, letakkan di bahagian bawah. Kemudian korang kena ketatkan tau. Dan jangan lupa bahagian bawah sekali. Untuk spiralnya ni, korang boleh pasangkan bahagian bawah dan cacahkan ke tanah. Seterusnya, kita nak tunjuk cara pemasangan kita punya double layer rack. Korang just masukkan sahaja batang pole tu kiri dan kanan, kemudian bahagian atas. Dan jangan lupa untuk pasang yang bahagian atas tu. Dan korang just pasangkan sahaja klem tu di bahagian bawah. Kemudian korang kena adjust untuk ketatkan tau. So, inilah bentuk kejadiannya. And tak lupa juga, ini untuk yang single layer tau. So, korang tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang.